sambung question 2. Okay, kita tengok kat sini dia bagi diagram 1 menunjukkan sebuah segi empat tepat. So kat sini kita ada segi empat tepat. Okay, so dekat sini dia bagi y plus 1 cm. Dekat sini dia bagi y minus 3 cm. Okay, soalan dia kata ungkapkan parameter P dalam cm bagi segi empat tepat itu dalam sebutan y. Okay, so kat sini disuruh kita cari perimeter. So kita tahu perimeter, okay, nak cari perimeter yang ini perlu tambah dengan ini, perlu tambah dengan ini, perlu tambah dengan ini. Sebab perimeter adalah hasil tambah semua side. Okay, alright. So kita tahu yang ini ukuran dia sama dengan bawah ni. So sini akan jadi y plus 1 cm. Yang ini, okay, yang belah y negatif 3 ni, dia akan sama dengan yang belah sini lah. Yang belah kiri. So dekat sini pun akan jadi y tolak 3 cm. Okay, alright. So bila kita dah ada semua ukuran dekat semua bahagian, kita boleh cari perimeter. So kita tahu perimeter adalah yang ini, okay, y tambah 1 tambah y tolak 3. Ni yang kita dah tulis. Tambah y tambah 1. Make sure letak dalam bracket. Dan y tolak 3. Okay, tambah y tolak 3. Okay. So step yang pertama adalah kita keluarkan bracket dahulu. So macam mana nak keluarkan bracket? Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, dekat sini bila dia tak ada nombor dekat depan ni, bila dia tak ada simbol dekat depan tu, automatik kita tahu dia adalah dia adalah positif. Kalau dia letak negatif tu maksudnya negatif lah. Tapi kalau dia tak letak simbol, automatik kita tahu that one is positive. So kita darab dulu yang luar dengan yang dalam. So positif darab y, kita akan dapat positif y. Tapi bila kita nak start, bila depan tu yang start adalah positif, kita takkan letak positif dekat depan. Barulah cantik. Okay, lepas tu kita darab pula dengan yang sebelah ni. Okay, positif darab 1 akan dapat positif 1. Yang ni pula positif darab y akan dapat positif y. This one positif darab negatif 3. Okay, positif negatif akan jadi negatif 3. Okay, lepas tu kita tengok yang ni pula. Positif darab y, kita akan dapat positif y. Positif darab positif 1 akan dapat positif 1. Tengok yang ni pula. Positif darab y akan dapat positif y. Positif darab negatif 3 akan dapat negatif 3. Okay, so sekarang kita akan simplify mana yang boleh. Okay, so kat sini kita nampak sini ada y, which is dia punya sebutan adalah sama. So bila sebutan sama, kita boleh lakukan operasi matematik lah. Okay, so kat sini kita tengok bila sini y, sini y, sini y, sini y, maka kita boleh keluarkan y dekat sini. Okay, lepas tu kita tengok dekat y ni ada berapa value dia. Okay, so bila dia tak tulis berapa nombor yang ada dekat depan y ni, automatik kita tahu dia adalah 1. So sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Okay, lepas tu kita boleh kira. So sini kita ambil 1, sini ada tambah kan. So 1 tambah 1 dapat 2, tambah 1 dapat 3, tambah lagi 1 dapat 4. So kat sini akan jadi 4y. Okay, lepas tu kita tengok pula. Yang ini adalah 1, 3, 1, 3. Which is ini adalah sebutan yang tiada huruf. Dia just ada nombor sahaja. So kita akan ambil positif 1 tolak 3 akan dapat negatif 2. Negatif 2 tambah 1 akan dapat negatif 1. Negatif 1 tolak 3 akan dapat negatif 4. So kat sini jawapan dia adalah P sama dengan 4y tolak 4. So kita tengok ada tak jawapan tu. P sama dengan 4y tolak 4. Okay, so kita tengok jawapan dia ada dekat A. So senang tak?